Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Dan saya mohon maaf kerana 2 kali ataupun 3 kali kot kuliah terpaksa dibatalkan kerana ada urusan yang mendesak. Baik. Kita sambung balik bacaan hadis kita. Kita akan membicarakan hari ini ciri-ciri hadis palsu yang ke-19, iaitu hadis-hadis celaan kepada bangsa Habsyah dan Sudan. Yang mana kita tahu bangsa Habsyah dan Sudan ini dia adalah satu bangsa yang berasal daripada Afrika. Jadi orang dia tu macam gelap-gelap sikit lah, negro lah. Jadi bila mana orang-orang Arab yang resis ni, dia tak suka dengan golongan Habsyah dan Sudan yang masuk Islam ramai-ramai ni, maka dia orang pun mula untuk memalsukan hadis, reka hadis, kutuk golongan-golongan Habsyah dan Sudan ni. Jadi kalau ada mana-mana hadis yang mencela golongan Habsyah dan Sudan, maka ia adalah hadis-hadis palsu. Dia tidak sahih. Baik. Hadis-hadis celaan kepada orang Habsyah dan Sudan, kesemuanya palsu. Seperti hadis Az-zinji idza syabi'a zana wa idza ja'a saraqa. Negro apabila dia kenyang dia berzina, dan apabila dia lapar dia akan mencuri. Jadi orang yang reka hadis ni nampak sangat dia resis, dia tak suka dengan golongan negro. Lapar pun jahat, kenyang pun jahat. Dan kalau kita tengok benda ni tak masuk akal lah. Takkanlah orang kulit hitam ni jahat sungguh. Sedangkan Bilal itu dipuji oleh Nabi SAW, yang mana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tanya Bilal, ketika mana Nabi mimpi mendengar bunyi sepatu Bilal dalam syurga. Hingga Bilal cakap, aku selalu mengamalkan salat 2 rakaat selepas mengambil wuduk. Maksudnya Bilal ni orang Habsyah lah kan, orang kulit hitam lah, dan dia adalah ahli syurga. Tiba-tiba hadis ni cakap, tak, orang kulit hitam ni, negro ni, kenyang pun jahat, baik pun jahat. Tak ada kebaikan. Kenyang pun jahat, lapar pun jahat. So kita nampak tanda hadis palsu tu jelas. Kerana Nabi diutuskan bukan nak promosi bangsa. Nabi bukan nak jadikan orang-orang Muslim ini semua pakai ikut Arab belaka. Tak. Macam mana nak tukar bangsa? Kan? Kita bukan pilih bangsa sebelum lahir. Pilih bangsa apa nak? Kan? Tak ada. Masing-masing telah ditentukan oleh Allah menjadi bangsa yang ditetapkan. Tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih. Baik. Kemudian ada hadis yang menyebut, Iyyakum wa zinji fa innahu khalqun musyawwah. Jaga-jaga kamu dengan orang kulit hitam, kerana sesungguhnya mereka adalah makhluk yang cacat. Mereka adalah makhluk yang diburukkan rupanya. Musyawwah. Musyawwah ni maksud yang diburukkan. Jadi apa perasaan orang-orang negro kalau dengar hadis ni? Sebab tu hadis palsu ni bahayalah. Hadis palsu ni bahaya. Dia memburukkan wajah Islam, menampakkan seolah-olah Islam tu serang bangsa. Sedangkan Islam itu sifat dia rahmat. Sedangkan Islam itu sifat dia
universal. Dia bukan bersifat kebangsaan. Ya, Islam meraihkan adat, meraihkan uruf. Islam tak kata siapa masuk Islam kena tukar bangsa jadi Arab. Tak. Sebab ada orang marah saya dekat Perlis kan dulu kan. Dia kata pakai songkok dengan pakai kopiah mana lebih sunnah? Pakai serban. Nabi pakai serban betul lah, tapi Nabi tak ada hadis yang sahih galakkan orang pakai serban, mengatakan pakai serban ni dapat pahala sekian-sekian, tak ada lah. Dan kita tak nafi orang pakai serban kerana nak ikut Nabi tu dapat pahala atas niat dia, bukan atas perbuatan tu. Kerana Nabi bukan pakai serban saja. Kadang-kadang Nabi pakai topi besi bila nak pergi perang. Kan, adakah pakai topi besi itu sunnah? Pergi kelas pakai topi besi yang ada tu kan. Siapa ni? Saya baca hadis malam. Kan? Kata sunnah pakai ni. Jadi saya pakai. Dah lah. Ikut keperluan lah. Sebab tu orang yang memahami sunnah ini dengan pemahaman yang luas, maka dia akan nampak dalam berpakaian sunnah ini ada keluasan. Pakailah pakaian yang sama dengan orang tempatan ataupun yang diterima oleh orang tempatan. Songkok pun dikira sebagai pakaian yang diterima dalam Islam. Seperti mana kita terima pakai baju Melayu. Macam itulah. Begitu juga dengan bangsa. Islam bukan nak meleburkan bangsa. Dia meraihkan bangsa. Bahkan dalam Quran kata, kami menjadikan kamu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah supaya kamu boleh kenal mengenali. Supaya boleh kenal sesama sendiri. Bangsa ni macam ni adat dia. Bangsa ni macam ni adat dia. Kan? Kalau semua satu bangsa je, tak adalah kita makan nasi kandar. Kan nasi lemak je lah. Kalau semua satu bangsa saja, tak adalah kita makan nasi Arab. Maka adanya bangsa yang pelbagai menyebabkan kita makin hari menjalani kehidupan ini makin rasa nikmat. Kan? Semalam saya mesyuarat fatwa, ada orang belanja, Mufti Perlis belanja nasi Arab kan. Madfun. Oh, sedap tuan-tuan. Lepas makan tu gembira kan. Tidur pun senyum kan. Baik. Hadis lain. Da'uni minas Sudan. Innamal aswad li batnihi wa farjih. Jauhkan aku daripada orang negro. Orang-orang Sudan. Jauhkan aku daripada orang-orang Sudan. Kerana hitam kulitnya itu disebabkan oleh dosa yang dibuat oleh perutnya dan dosa yang dibuat oleh kemaluannya. Dia duk mari tang tu. Tadi hadis awal tadi apa? Kalau kenyang dengan lapar. Kenyang berzina, lapar mencuri. Yang ni pula dia kata sebab perut. Pasal apa perut? Sebab banyak makan benda haram lah kot. Tu jadi hitam tu. Dan juga kemaluan dia. Suka berzina lah ni. Baik. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan berkata, Ra'a ta'aman faqala liman hadha. Nabi SAW melihat satu makanan. Dan Nabi kata, ni siapa punya ni? Qala al-Abbas. Berkata Abbas, pak saudara Nabi. Lil Habasyah. Ut'imuhum. Ini makanan untuk orang Habasyah yang aku berikan mereka makan. Maksudnya aku nak bagi pada orang Habasyah. Nabi kata, La taf'al. Innahum in ja'u saraku wa in syabi'u zanau. Jangan buat macam tu. Jangan bagi mereka. Mereka ini adalah satu kaum yang apabila mereka lapar, mereka mencuri. Kalau kenyang, mereka berzina. Tapi pelik juga. Nabi kata, kononnya lah kalau betul hadis ni. Jadi kita macam jadi, nak buat macam mana? Tak bagi makan, dia mencuri. Bagi dia, berzina. Mana elok? Bagi ke tak bagi? Bagi ke tak bagi? Bagi? Bagi dia berzina? Tak bagi? Tak bagi dia mencuri. So kalau tak bagi pun dicuri kat makanan kita. Jadi Nabi mustahil sebut perkataan ni.
Mustahil Nabi hina orang-orang Sudan sampai macam ni sekali. Mujurlah ada ulama-ulama hadis yang menjaga hadis-hadis Nabi SAW sehingga kita boleh bezakan yang mana yang sahih dan yang mana yang palsu. Yang mana yang sahih, yang mana daripada yang palsu. Kalau tak bincang benda ni, setakat ada dalam kitab saja, tak jadi ya. Sebab kalau kita tengok semua hadis-hadis ni diriwayatkan dengan adanya sanad. Ni satu hal juga. Jangan ingat bila ada sanad semua jadi sahih. Tak tentu. Hadis palsu pun ada sanad. Bahkan kalau kita tengok kan 212 direkodkan oleh Ad-Daraqutni daripada jalan Ibnul Jauzi di dalam Al-Mawdu'at, dalam sanadnya terdapat Umar bin Hafs Al-Makki dan tidak ada orang lain yang meriwayatkannya. Maksudnya ada sanad tak? Ada sanad. Daraqutni riwayat, Ibnul Jauzi riwayat dengan sanad. Sebab ada orang kadang-kadang dia maghrur, dia ditipu dengan kewujudan sanad. Saya tak kisah, saya mengaji kat sekian-sekian negara, ada sanad. Ada sanad. Maka dia bangga dengan sanad dia. Dia bangga dengan sanad dia. Seolah-olah macam apa yang dia cakap semuanya betul. Tak. Palsu, palsu. Walaupun bersanad. Tak betul, tak betul. Walaupun bersanad. Diletakkan sanad tu bukan penentu betul tak betul. Diletakkan sanad tu supaya orang boleh semak betul atau tak. So sanad tu baru cukup syarat pertama. Syarat kedua kena taftish, kena check pula sanad tu. Kalau sahih baru dikira diterima ataupun hasan. Kalau palsu ditolak. Walaupun bersanad. Kan? Sebab ada orang sekarang ni dia bangga dia ada sanad. Kan? Ramai orang ada sanad. Ramai je orang mengaji hadis, mengaji agama ni ada sanad. Tapi entah, sanad ni bukan untuk dibangga-bangga. Sanad ni hanya sekadar untuk zaman ni lah. Zaman dulu sanad memang perlu. Kerana zaman hadis belum dibukukan, sanad memang perlu. Sehingga kan Ibn Sirin kata, kana an-nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli al-bid'ah fayuraddu hadithuhu. Ibn Sirin kata manusia tak pernah bertanya tentang sanad sehingga apabila berlakunya pembunuhan Osman. Bila Osman dibunuh, maka pada masa itu mereka tanya sanad. Sammu lana rijalakum. Namakan kepada kami salah silah perawi kamu. Dan dilihat. Namakan tu bukan untuk diterima. Dilihat. Fayunzar. Dilihat. Kalau dia nama-nama dalam sanad tu ahli sunnah, baru diterima. Kalau dah nama-nama dalam tu ahli bid'ah, yang teruk bid'ahnya, daripada golongan Syiah yang ghali, yang melampau dengan Syiahnya, so ditolak riwayatnya. So sebab tu jangan bangga diri sangat bila ada sanad. Tapi orang sekarang ni orang duk serang saya. Ada satu video tu dia serang saya. Ni nanti minta potong jawapan saya ni. Dia kata saya sombong bila tanya mengaji di mana, ada degree ke tidak. Adalah seorang ustaz, saya pun tak kenal ustaz ni. Jadi dia kata saya sombong. Tuan-tuan, bertanya asal orang dari mana dan tahap pemikiran dia ni dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Imam Malik, bila orang tanya dia tentang soalan kaifastawa rabbuna, macam mana Tuhan kita beristiwa, Imam Malik berpeluh nak jawab. Dan Imam Malik kata apa? Benda ni al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu diketahui, wal kaif ghairu ma'qul, dalam riwayat kita majhul, tidak dapat difikirkan. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah, tak pernah ditanya oleh golongan salaf. Dan akhirnya Imam Malik kata apa? Halau dia. Tapi ada soalan-soalan, kadang-kadang itu satu Imam Malik bila ditanya. Ada soalan yang ditanya pada Imam Malik, orang tanya dia macam-macam sampai dia tanya balik, "Iraqi anta? Engkau ni orang Iraq ke?" Sebab tanya banyak sangat ni.
Kerana sifat orang Iraq je yang tanya banyak ni. Kerana mengikut aliran ahlul ra'i. Pengikut ataupun pemikir ataupun pelajar yang mengkaji ataupun yang ikut aliran pemikiran Abu Hanifah. Kerana banyak sangat iftiradi, banyak sangat soal. So ditanya, Iraqi anta? Adakah kamu orang Iraq? Bahkan seorang perempuan bertanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Aisyah, kenapa kita kena qada puasa tapi tak kena qada salat? Soalan tu yang ditanya, Aisyah jawab apa? Aharuriyatun anti? Engkau ni orang Haruriyah? Haruriyah ni satu golongan Khawarij. Pasal apa Aisyah tanya macam tu? Kalau dia kata ya, Aisyah nak tahu level pemikiran dia macam mana. Bila tanya Iraqi anta, adakah kamu orang Iraq? Bukan nak sombong, tapi nak tahu adakah itu cara fikirnya. Maka bila saya tanya, awak ni ada degree ke tak ada? Supaya saya nak tahu level perbincangan tu boleh saya ke mana dengan dia. Ada benda-benda asas. Kalau dia tak ada degree, benda-benda asas kena terang daripada awal. Kalau benda tu dia dah ada degree, fake contohnya, ataupun dia bagi tahu dia mengaji kat mana, senang saya nak tahu. Maksudnya benda ni asas, dia mesti dah tahu. Sebab apa? Sebab dia tanya soalan berkenaan dengan taklid. Saya tanya maksud taklid pun dia tak tahu. Tapi buka kitab Mustasfa Imam Ghazali, tapi taklid pun tak tahu makna. Ajaib. Sebab tu saya kata, awak ada degree ke tak ada ni? Bukan kita nak bangga diri, tak. Tapi kalau dia kata tak ada, adakah hina? Tak hina pun. Sebab ada orang berbangga dengan tak habis belajar lagi. Tak habis belajar. 10 tahun mengaji, tak habis belajar. Sebab apa saya nak taklaki lama? Ni CJ bukan ada apa. Ni semua poyo je CJ ni. So apa pula dia rasa terhina pula? Sebab dia tak pernah berbangga dengan CJ, bahkan dia maki hamun CJ orang. Jadi bila orang tanya CJ dia, patut dia tak rasa terhina lah. Dengan rasa bangga patutnya. Saya CJ ni saya tak pandang, saya talaki je. Sepatutnya. Dan kita tak boleh nak kata orang, kita tak boleh nak tegur kesombongan dengan sombong. Kita marah orang sombong, tapi kita pun sombong. Sebut nama kitab tu, sebut nama kitab ni, sebut nama kitab tu, lepas tu nak penyepak pula orang. Dan kita fikir seolah-olah kita je talaki. Orang lain belajar universiti tu tak talaki kot. Dekat Jordan tu tak ada syekh kot. Kitab-kitab yang disebut tu kita pun talaki juga sebahagiannya. Jam'ul Jawami' kita talaki juga. Dengan Syekh Abdul Malik As-Sa'di, saya talaki kitab tu. Tapi kita tak ada nak cerita ke orang kita talaki. Kerana bukan itu yang menjadi kebanggaan. Ilmu yang kita bawa. Dalam perbincangan ilmu tu jangan serang peribadinya. Tapi kalau nak kritik ideanya. Di mana salahnya? Di mana salahnya? So, tuan-tuan, tak tahulah kan. Tapi tak apalah. Saya terimalah teguran tu kalau betul dianggap sombong. Tapi saya kata niat saya bukan tanya tu untuk sombong. Tapi niat saya nak tahu asas perbincangan tu boleh saya mulakan dengan dia di mana. Setelah saya tahu level pengajian dia. Okey, tak apalah yang tu. Nanti potong jawapan ni. Cut. Sebarkan dekat Facebook. Ciri ke-20. Hadis celaan kepada bangsa Turki. Al-Khisyan dan Al-Mamalik. Ini ciri yang ke-20. Antara ciri hadis palsu yang lain ialah hadis yang mencela bangsa Turki. Al-Khisyan dan Al-Mamalik. Contohnya macam hadis, "Law 'alimallahu fil khisyan khaira la akhraja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah." Sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada orang Khisyan. Ini satu kaum yang melakukan kasih. Maksudnya potong kemaluan. Kasih. Maka Allah akan keluarkan daripada sulbi mereka ini satu zuriat yang menyembah Allah semata-mata, tak nikah. Sebab orang yang kasih ni memang tak menikah lah. Dia potong kemaluan. Baik. Hadis yang lain, syarrul mal fi akhir zaman al-mamalik. Harta yang paling buruk di akhir zaman ialah golongan al-mamalik. Golongan mamalik ni golongan
golongan hamba. Golongan hamba. Sebab itu kerajaan Mesir pernah digelar sebagai kerajaan Mamluk ataupun Mamalik, kerana yang berkuasa di situ asalnya hamba. Hamba. Antara ciri-ciri lain hadis palsu ialah ia boleh dikenali dengan tanda-tanda yang membuktikan kebatilan dia. Ciri 21. Terdapat qarinah ataupun tanda yang menunjukkan ia batil. Antara ciri-ciri lain hadis palsu ialah boleh dikenali dengan tanda-tanda yang membuktikan kebatilannya. Contohnya macam hadis wad'ul jizyah an ahli Khaybar. An ahli Khaybar. Cukai jizyah telah terangkat ataupun telah dibatalkan daripada penduduk Khaybar. Dia zaman kemudian, zaman Al-Khatib Al-Baghdadi, orang-orang Yahudi zaman tu mengeluarkan satu dokumen ataupun surat yang mereka dakwa ia daripada Nabi SAW, yang mana surat itu dikatakan Nabi sendiri yang arahkan untuk ditulis, dan dalam surat tu menyebut Nabi menggugurkan cukai jizyah daripada orang-orang Yahudi Khaybar. Tuan-tuan tahu jizyah? Tahu jizyah? Jizyah ni cukai. Cukai yang kerajaan ambil daripada kafir zimmi. Kafir zimmi yang datang dalam negara Islam ni, diberikan perlindungan oleh kerajaan Islam, maka kerajaan ambil kat dia cukai. Cukai. Berapa cukai yang diambil ni? Terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah. Umar zaman dia dikatakan ambil 48 dinar cukai. Tapi dia tak ambil daripada golongan yang lemah, yang cacat, daripada kalangan orang-orang kafir ni. Dia ambil daripada kalangan orang-orang yang boleh bekerja. Golongan wanita pun dia tak ambil cukai ni. So menunjukkan cukai dalam kerajaan Islam zaman dulu ni cukai yang betul-betul tidak membebankan rakyat dia lah. Walaupun orang tu orang kafir. Bahkan dalam sejarah di Andalus, kalau tak silap saya, cukai jizyah yang diambil daripada setiap orang kafir zimmi pada masa itu hanya sedinar setahun. Maksudnya tak mahal lah. Sebab orang Muslim kena bayar 2.5% zakat simpanan dia. Maksudnya rendah lagi. Rendah lagi. Itu jizyah. Jadi jizyah ni cukai yang perlu dibayar oleh orang kafir zimmi kepada kerajaan Muslim, kerajaan Islam. Cuma ulama beza pendapat. Cukai ni boleh ambil daripada mana? Kafir ni, kafir yang jenis macam mana yang boleh terima jizyah ni? Majoriti ulama daripada mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang zahir atau pendapat yang dipilih dalam mazhab Hanbali, mereka mengatakan jizyah hanya boleh diambil daripada ahli kitab dan majusi sahaja. Manakala selain daripada ahli kitab, iaitu Yahudi, Nasara, dan juga selain daripada majusi, tak boleh ambil jizyah. Mereka mesti diberi pilihan, sama ada masuk Islam ataupun diperangi. Kerah. Kerah. Tapi mazhab Maliki dia agak ringan sikit lah. Dia kata, tak kisah kafir macam mana pun, yang penting dia kafir, dia tak menyerang orang Islam, sama ada dia tu ahli kitab, ataupun dia majusi, ataupun penyembah berhala sekalipun, kerajaan boleh ambil cukai daripada dia. Tak perlu paksa dia untuk masuk Islam kalau tak kena perang. Tidak perlu. Bila dia tak nak masuk Islam, tawarkan Islam kat dia. Dia tak nak masuk Islam, jadikan dia kafir zimmi, bayar cukai dalam negara Islam, cukup. Nampak? So kalau kita nak implement mazhab Syafi'i dalam negara ni, susah jugalah. Susah jugalah. Sebab kita berdepan dengan orang Buddha, orang Taoism kan. Kemudian ada yang Confucius, ada yang Sikh, ada yang Hindu. Bukan semuanya Kristian. Yahudi lagilah susah nak jumpa kat sini. Maka kalau kita nak implement mazhab Syafi'i secara sempurna, susah sikit lah. Maka dalam isu ni, kebanyakan negara Islam dalam dunia ni mengambil mazhab Maliki. Mengambil mazhab Maliki. Itu keluasan lah.
Ada keluasan di situ. Baik. Ibnu Qayyim bahkan dalam kitab Zadul Ma'ad, ini tajuk ni ataupun riwayat ni saya letakkan dalam tesis PhD saya sebab saya mengkaji Ibnu Qayyim kan. So di antara skop kajian saya adalah mengkaji riwayat-riwayat sirah. So tiba-tiba Yahudi kemudian daripada zaman Nabi bagi tahu mereka ada surat yang ditulis oleh Nabi. Diarahkan tulis oleh Nabi, bagi tahu yang Nabi gugurkan jizyah pada orang-orang Khaybar. So dia berkaitan dengan riwayat sirah. Jadi ni antara hadis yang menunjukkan bahawasanya riwayat sirah ni kalau sanad dia okey sekalipun, matan problem ditolak. Matan ni teks. Kalau kandungan teks itu problem ditolak. So Ibn Taymiyah rahimahullah dan anak-anak murid Ibn Taymiyah telah memulakan proses pemurnian sirah. Yang mana sebelum tu dah dimulakan, Baihaqi dah mula. Tapi yang betul-betul aktif pada kurun ke-8 Hijrah, itu pada zaman Ibn Taymiyah. Cuma Ibn Taymiyah disebut tak banyak. Pemikiran Ibn Taymiyah itu telah memberi kesan kepada anak murid dia, Az-Zahabi antaranya, dan juga Ibnu Qayyim. Dan juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah pun ada implement kritikan terhadap teks riwayat sirah. Bukan melihat kepada sanad lagi dah. Tengok matan sekali. Tengok teks sekali. Maka antara kita katakan kayu ukur yang digunakan untuk meneliti ataupun menilai teks, mereka gunakan fakta sejarah. Mereka gunakan fakta sejarah untuk menilai ketepatan teks yang datang kepada mereka. Sebagai contoh, selain daripada yang ni pun sama, dia guna fakta sejarah. Sebagai contoh, ada riwayat bagi tahu dalam Sahih Muslim yang dikritik riwayat tu, yang mana Nabi SAW ditawarkan oleh Abu Sufyan nak kahwin dengan Ummu Habibah. Sedangkan Abu Sufyan masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Ummu Habibah kahwin dengan Nabi waktu dia berada di Habasyah. Itu fakta sejarah. Najasyi yang tolong bayar mahar untuk Nabi. Ini fakta sejarah. Maka sebab tu hadis tu dikritik oleh para ulama. Antaranya juga adalah riwayat ni. Dia kata Ibnu Qayyim, hadis ini adalah dusta daripada beberapa aspek. Antaranya, Sa'ad bin Mu'az dikatakan menjadi saksi perjanjian ini. Tetapi Sa'ad telah meninggal dunia sebelum perang Khaybar. Bukan Khandaq tu, betul kan? Jadi orang Yahudi yang reka surat ni, yang reka watikah ni, kononnya watikah Nabi bebaskan dia orang daripada jizyah. Watikah ni, dia kata dalam tu, surat ini disaksikan penulisannya oleh Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan Sa'ad bin Mu'az mati sebelum daripada Khaybar. Dia kata Sa'ad bin Mu'az menyaksikan perjanjian ni yang Nabi berikan kelonggaran supaya orang Khaybar tak pernah terlibat. Macam ni saya sebut tadi. Dia kata Sa'ad bin Mu'az menyaksikan, sedangkan terbukti pada fakta sejarah yang Sa'ad bin Mu'az meninggal sebelum daripada perang Khaybar. Maksudnya sebelum berlaku perang tu, sebelum berlaku lagi perang tu, sebelum berlaku perjanjian tu dia mati dah. So macam mana nak kata dia ada? Macam mana nak kata dia ada? Kan? Takkan nak kata saka dia yang datang? Sa'ad bin Mu'az meninggal bila? Selepas daripada perang Khandaq. Pada tahun ke-5. Pada tahun ke-5 Hijrah. Dia mati disebabkan oleh kerana terkena anak panah, yang mana anak panah tu terkena urat dia. Urat dipanggil apa? Atri. Yang kalau bila kena tu darah tak berhenti turun. So terkena atri dia di kawasan lengan ni. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat
Nabi bantu dia, Nabi Nabi panaskan besi, Nabi letakkan di kawasan luka tu, so berhentilah darah. Dan dia doa kepada Allah supaya dia ni dapat berkhidmat untuk Nabi, supaya dapat menyejukkan mata Nabi untuk berperang dengan Bani Quraizah lepas daripada perang Khandaq. Perang Khandaq ni kita kena tahu, serangan datang daripada segenap pelusuk tanah Arab. Sebab tu Nabi terpaksa buat parit. Antara yang terlibat dalam perang ini, selain daripada musyrikin Arab, Bani Quraizah terlibat. Sedangkan Bani Quraizah tu dia ada perjanjian piagam Madinah nak pertahan Nabi. Maka dia orang melanggar perjanjian. So Sa'ad bin Mu'az ni dia cedera dalam perang Khandaq. So Nabi kaitkan dia, Nabi letak besi panas, so darah berhenti. Dia doa supaya dia dapat mengembirakan Nabi dalam perang Bani Quraizah. So Nabi lepas daripada perang Khandaq, Nabi terus pergi Bani Quraizah. Nabi kepung Bani Quraizah selama 25 hari, ada riwayat kata sebulan. Kepung. Dan akhirnya mereka mengalah. Bila mengalah, Nabi kata, aku lantik Sa'ad bin Mu'az untuk buat apa saja keputusan ke atas kamu. Kerana kamu telah khianat dengan perjanjian. Kamu telah bahayakan orang Islam. Maka Sa'ad bin Mu'az pun berhukum, mana-mana yang berperang, yang lawan orang Islam, dibunuh. Orang perempuannya dijadikan hamba. So keputusan itu mengembirakan Nabi SAW. Lepas daripada tu, urat yang dibakar tadi tu pecah dan Sa'ad bin Mu'az pun meninggal. Tak sempat dia dengan Khaybar. Dia tak sempat terlibat dalam perang Khaybar, kerana perang Khaybar ni tahun ke-7 Hijrah. Sebab tu bila nak tipu tu kena tengok kanan kiri. Kau tak nanti dia kantoi. Kan? Tengok kanan kiri. Kau tak dia kantoi. Sa'ad bin Mu'az ni waktu dia mati, Arash bergegar lah. Bergegar kerana kehebatan Sa'ad bin Mu'az menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kat dia. Maka bergegar Arash Tuhan. Seperti mana yang disebut dalam hadis yang sahih. Dia masuk Islam umur 30 lebih. 31. Hebat lah. Dia masuk Islam setahun sebelum hijrah. Dia meninggal dunia tahun ke-5 hijrah. Berapa tahun dia dalam Islam? 6 tahun lah kan. Setahun sebelum dengan tahun ke-5. So 6 tahun lah lebih kurang. Tapi kematian dia menggegarkan Arash. Kita hidup dalam Islam ni berpuluh tahun dah. Tapi tak tahu benda yang kita buat untuk Islam. So kadang-kadang kita kena rasa ni lah. Kena rasa malu lah dengan golongan sahabat. Di dalam hadis ini ada menyebut, kandungan perjanjian ini telah ditulis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun Muawiyah memeluk Islam ketika pembukaan kota Mekah dan beliau termasuk dalam golongan yang dibebaskan. Dia kata Muawiyah pun terlibat menyaksikan perjanjian ni. Muawiyah mana masuk Islam lagi waktu ni? Muawiyah masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah lepas Khaybar. Masa perjanjian ni berlaku, kalau betul, Muawiyah masih kafir lagi. Ni kata tak pandai sejarah, ni buta sejarah. Dalil penetapan jizyah belum diturunkan lagi ketika itu. Malah orang Arab dan para sahabat tidak mengetahui tentangnya. Dalil jizyah turun selepas Perang Tabuk. Perang Tabuk tahun ke-9. Macam mana pula boleh ada jizyah dekat Khaybar? Khaybar tahun ke-7. Nabi hanya menetapkan jizyah itu ke atas orang-orang Nasrani Najran dan Yahudi di Yaman. Malah penduduk Yahudi di Madinah tidak dikenakan jizyah kerana mereka masih berdamai dengan Nabi ketika itu. Antara kandungan hadis tersebut ada disebut, dia kata, baginda mewajibkan ke atas mereka melakukan arahan kerja berat secara paksaan. Sedangkan tidak wujud sama sekali arahan melakukan kerja-kerja berat. Tak ada. Zaman tu Nabi tak buat macam tu. Nabi halau aja. Seperti mana Nabi buat pada Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Nabi halau. Keluar daripada perkampungan mereka. Nabi tak ada buat kerja berat ni, tak ada. Menurut hadis palsu ni, baginda tidak menjadikan jizyah ini sebagai perjanjian yang wajib untuk penduduk Khaybar. Sedangkan Nabi bersabda, nuqirrukum bima syi'na. Kami tetapkan ke atas kalian atas apa yang kami inginkan.
Oleh yang demikian, bagaimana baginda membatalkan jizyah? Sedangkan jizyah adalah perjanjian yang wajib dipatuhi oleh setiap kafir zimmi. Tambahan pula, tiada janji keamanan secara wajib dan selama-lamanya buat penduduk Khaybar. Sebenarnya Nabi deal dengan Khaybar ni, Nabi asal nak halau, penduduk Khaybar bagi tawaran kat Nabi. Biar kami jaga kebun ni bagi pihak kamu, lepas tu bila dapat hasil kita bahagi dua. Dan Nabi akhirnya bersetuju. Nabi akhirnya bersetuju dengan tawaran tu. Maksudnya tak ada tawaran jizyah, tawaran nak gugurkan jizyah ni tak ada. Kena juga jizyah lah macam mana. Sesungguhnya penyebar yang menyampaikan kenyataan ini menyandarkan kepada Rasulullah SAW, tetapi bagaimana ia mungkin berlaku sedangkan ia tidak diketahui oleh pembawa panji sunnah daripada kalangan para sahabat, tabi'in serta imam-imam hadis. Malah mengapa hanya orang-orang Yahudi saja yang tahu dan menyebarkan kenyataan ni? Ini pun satu benda yang menjadi muskil. Kalau betul Nabi buat benda ni, mestilah imam-imam hadis tahu. Ni masalah imam hadis tak tahu, Yahudi yang simpan. Yahudi pula boleh simpan. Maka ini satu menimbulkan satu tanda soal. Menimbulkan satu tanda soal yang besar. Baik, sesungguhnya penduduk Khaybar tidak mempunyai apa-apa sumbangan kepada kaum muslimin yang boleh menggugurkan kewajipan jizyah ke atas mereka. Mereka adalah kaum yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka berusaha membunuh baginda dan para sahabatnya, menghunus pedang di hadapan wajah mereka, meracuni Nabi. Kan dekat Khaybar Nabi kena racun kan? Yang Nabi makan daging kambing, perempuan tu duk racun kan. So dia orang racun Nabi. Melindungi musuh-musuh Nabi yang memerangi baginda dan menyemarakkan semangat perang ke atas baginda. Mereka berpakat dengan Arab-Arab seluruh kota seluruh semenanjung Arab untuk lawan Nabi. So dia orang ni tak layak untuk diberikan keistimewaan tak bayar jizyah. Justru mengapa perlu mereka diberi lebih perhatian? Malah mengapa perlu menggugurkan kewajipan yang Allah telah tetapkan kepada orang yang tidak mahu memeluk Islam? So ini di antara hujah-hujah Ibn Qayyim nak tolak. Nabi Muhammad SAW tidak menggugurkan jizyah kepada orang-orang kafir yang tinggal jauh daripada Madinah dan yang tidak memerangi baginda seperti ahli Yaman dan Najran. Dua-dua kafir ni tak perang dengan Nabi. Mereka kafir, mereka tak perang dengan Nabi, mereka baik. Jelas dengan itu bagaimana mungkin baginda menggugurkan kewajipan jizyah ke atas orang-orang kafir yang dekat dan sangat memusuhi Nabi. So kalau Najran yang tak musuh dengan Nabi, Yahudi daripada Yaman tak musuh dengan Nabi, pun kena jizyah. Yang mana mereka jauh dan mereka tak memerangi Nabi, apatah lagi yang perang dengan Nabi seperti mana Yahudi Khaybar ni. Jika Nabi Muhammad SAW menggugurkan kewajipan jizyah, sudah tentu mereka ialah orang kafir yang paling baik. Malah baginda tidak perlu menambah syarat untuk mengusir mereka bila sahaja baginda kehendaki. Ahli zimmah yang patuh membayar jizyah tidak boleh diusir daripada kawasan mereka selagi mereka melaksanakan hukum-hukum zimmah. Justru bagaimana jiran mereka yang tidak melaksanakan hukum-hukum zimmah boleh digugurkan kewajipan jizyah. So kalau dia orang ni satu level aja, kafir zimmi juga, macam mana pula ada sebahagian gugur, ada sebahagian tak gugur, sedangkan bukti jelas tak ada. Jika hadis ini benar, dia kata, maka mengapa para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para fuqaha seluruhnya menyelisihi hadis ini? Sebab fuqaha sebut orang Khaybar kena bayar jizyah. Kalau betul hadis ni sahih, seluruh fuqaha takkan tak tahu. Kalau kita kata satu mazhab dia tak tahu, tak apa. Ni seluruh fuqaha tak menyebut tentang benda ni. Ia adalah tanda bahawa riwayat ini bermasalah. Riwayat ini bermasalah. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan berkenaan hadis ini serta menerangkan kedustaan hadis ini daripada pelbagai aspek. So orang yang antara yang awal yang kritik hadis ni adalah Khatib Al-Baghdadi. Sebelum Ibn Qayyim lagi. Zaman Khatib Al-Baghdadi dia dah mula kritik riwayat ni. Hadis ini pernah ditunjukkan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan orang sekitar beliau ialah orang Yahudi yang mengagungkan hadis ini. Mereka mengenakan pakaian daripada sutra. Ketika Syekhul Islam membuka hadis ini dan menelaahnya, beliau ludah pada hadis tersebut dan berkata, ini adalah dusta daripada pelbagai sudut. So, kerah kan? Kalau di hidup zaman ni mesti sombong kat ni. Dikatakan sombong. Tapi sebab orang ni bohong kan? Sebab bohong. Beria. Nak bohong orang. Bubuh orang tu, bubuh dalil ni, bubuh dalil tu. Oh, Muawiyah pun terlibat. Sa'ad bin Mu'az pun terlibat. Sedangkan benda tu
bohong. Lalu dia jelaskan orang-orang Yahudi di sekitarnya bangun dengan rasa hina dan kerdil. Dan seterusnya, hadis-hadis tentang burung merpati. Ini juga petanda hadis tidak sahih. Antara ciri lain hadis palsu ialah hadis-hadis tentang burung merpati, yang mana tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang burung merpati ini. Seperti hadis, kana yu'jibuhu an-nadhar ila al-hamam. Nabi sangat takjub melihat burung merpati. Tak sahih. Hadis lain pula, kana yuhibbu an-nadhar ila al-khudrah wal udruj wal hamam al-ahmar. Baginda suka melihat sesuatu yang berwarna hijau. Sebab tu orang dulu kata hijau ni warna Islam. Kan ada orang sebut kan? Hijau tu warna Islam dia kata kan. Sebab mungkin hadis ni lah. Tapi sebenarnya Nabi kalau pakaian, Nabi suka warna apa? Putih. Nabi suka warna putih. Sebab tu Nabi suruh pakai hari raya pun digalakkan, fuqaha menyebut elok pakai pakaian berwarna putih. Tapi taklah menjadi rigid hari-hari pakai putih, taklah. Bolehlah pakai warna lain. Ada banyak riwayat sahabat-sahabat pun, isteri-isteri Nabi pun pakai warna-warna yang berbeza. Bolehlah. Tapi nak kata hijau tu ada kelebihan tu, tak adalah. Yang betul-betul ada kelebihan ni putih. Ustaz tak pakai putih pun? Bukanlah wajib. Kan? Jadi orang yang pakai putih ni dia senyum lah hari ni kan. Nabi suka melihat benda hijau. Limau, buah limau. Dan juga hamam al-ahmar, merpati yang berbulu merah. Hadis ni ada beberapa sanad, ada diriwayatkan dengan 3 sanad, tetapi kesemuanya dhaif, tidak sahih. Hadis lain, syaka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahdah, faqala lahu law ittakhadta zawjan min hamam fa'anasak wa asabta min firakhih. Seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW tentang kesunyian. Dia kata, sunyi saya ni, duduk sendiri-sendiri. Maka Nabi pun kata kat dia, kenapa tidak kau ambil pasangan daripada burung merpati? Dah tak ada kawan sangat, semua orang tak nak kawan dengan dia. Kan? Saya ni ada masalah Ustaz, kenapa? Semua orang tak nak kawan dengan saya. Pergi cari burung merpati. Fa'anasak, supaya engkau boleh main dengan dia, supaya dia boleh jinak dengan kau, dan kau pula boleh dapat anak merpati daripada dia. Min firakhih, masih dapat anak merpati, so jadi enjoy lah main. Hadis ni juga dhaif disebabkan oleh kerana ada perawi yang namanya Harith ibn al-A'war dan juga Yahya bin Maimun at-Tammar. Ada hadis lain, iaitu la sabqa illa fi khufin au naslin au hafirin au janahin. Hadis ni menyebut tidak ada perlumbaan, yakni ataupun pertandingan, kecuali pada kasut. Khuf. Kasut ni lumba unta. Sebab kaki unta kalau kita tengok dia macam pakai stokin. Kaki unta tu macam kaki kita pakai stokin, macam itulah kaki unta. Fi khuf, dia macam pakai khuf. Au naslin, ataupun lempar lembing ataupun memanah apa saja yang berbentuk lemparan benda tajam, tu naslin. Au hafirin, ataupun lumba kuda. Hafir tu maksudnya kaki kuda. So kaki kuda lah. Maksudnya kalau nak bertanding, nak buat pertandingan, tidak ada pertandingan yang lebih afdal daripada 3 benda ni. Sama ada lumba unta, lumba kuda, memanah. Hadis ni sahih. Tapi dia pergi tambah kat ujung, main burung merpati. Main burung. Yang ni dia pergi tambah. Siapa yang tambah? Ada 2 versi. Ada yang kata yang tambah ni Riyas ibn Ibrahim. Ada yang kata yang tambah ni Abul Bakhtari. So kita tengok, dia kata hadis ini telah dipalsukan oleh seorang pendusta bernama Wahab bin Wahab Abil Bakhtari. Ada yang kata Riyas ibn Ibrahim. Baik.
Hadis lain, nanti saya cerita pasal Abul Bakhtari tadi. Ittakhidul hamam al-maqasis fa innaha tulhil jin an sibyanikum. Belalah burung merpati yang berjambul. Bela burung merpati yang kepala otaknya berjambul. Kerana burung merpati ni boleh menyebabkan jin tak kacau anak kamu. Orang Melayu pun buat lah. Tapi orang Melayu bukan pakai burung merpati. Dia pakai ikan buyu. Betul? Dia pakai ikan buyu. Mungkin dia cari burung merpati berjambul, dia tak jumpa. Hadis ni palsu. Kerana ada perawi nama dia Muhammad ibn Ziyad al-Yashkuri. Dia adalah pemalsu hadis. Dia adalah pemalsu hadis. Bukan tak boleh bela burung ni, boleh. Sekali orang kata, tak boleh lah ustaz bela burung merpati. Banyak burung merpati kat rumah saya tu. Boleh. Tapi yang tak betulnya tu dia punya fadilat dia tu. Fadilat dia tu yang tak betul. Yang cerita burung merpati tu memang boleh bela burung merpati dalam Islam ni. Kalau dia tu memberikan ketenangan. Ada orang dia bela burung, dia jadi tenang tengok burung. Kan? Tuan-tuan tenang tak tengok burung? Kan? Ada orang dia tenang tengok burung. Burung apa yang orang selalu bela yang dengar suara sedap tu? Terkukur. Terkukur. Dia punya asyik tu dengar. Kan? Lipat kain. Lipat kain. Daripada seekor jadi 2 ekor burung. Burung lain datang lah sebab bunyi suara tu. Kan? Memang ada. Tapi benda tu tak salah dalam Islam. Cuma adalah sebahagian fuqaha dia kata bela burung ni makruh disebabkan oleh burung ni disuka makan tanaman orang. Tapi kalau boleh dijaga, kita bagi makan elok-elok kat dia sampai dia tak makan tanaman orang, dia tak makruh lah. Kerana ada sahabat nama dia Abu Umair kan. Kita biasa dengar hadis tu. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dibuat oleh burung Nughair? Maksudnya ada sahabat Nabi yang kecil yang bela burung. So bela burung ni bukanlah salah. Tak salah. Kerana Allah ciptakan semua makhluk dalam dunia ni yang halal itu untuk kegunaan kaum muslim. So boleh guna, boleh bela burung. Taklah rigid sangat Islam ni. Tapi sekarang ni orang tak bela burung sangat lah kan. Adalah yang bela burung. Sekarang ni orang bela benda yang pelik-pelik kan. Iguana. Tapi dia nak yang import-import aja kan. Mungkin dekat iguana tu, dekat Amerika Latin tu, iguana ni kira macam biawak kita je. Biawak kat Lombong kan. Biawak kat Lombong pun tengok. Dia kat tempat dia lebih kurang aku je. Tapi dia kena bela kuda kan. So kita kena import biawak kita pergi sana pula. Baik. Cuma dia kata hadis yang marfu' kepada Nabi yang terbaik tentang burung merpati ialah Nabi SAW melihat seorang lelaki sedang mengekori burung, seorang lelaki mengekori burung merpati. Lalu baginda berkata, syaitan lelaki sedang mengekori syaitan betina. Yang ni saya minta maaf kerana saya cari dia punya syarah tu saya tak sempat tadi dan saya pun tak faham apa maksudnya. Mungkin Nabi ada maksud yang lain. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang saya akan hurai. Sebab tadi saya agak sibuk sikit, saya tak sempat nak cari makna hadis ni yang sebenar. Tak sempat nak buka kitab. Tak sempat nak buka kitab, maka saya minta maaf lah, saya tak sempat. Baik. Ini cerita tadi. Zakaria ibn Yahya As-Saji, seorang ulama hadis, dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahawa Abul Bakhtari bertemu dengan Khalifah Ar-Rashid. Bertemu Khalifah Abbasiyah Ar-Rashid. Yang sedang bermain dengan burung merpatinya. Lalu Ar-Rashid bertanya kepada Abul Bakhtari, adakah ada hadis yang kau hafal tentang ini? Abul Bakhtari menjawab, telah menceritakan kepadaku Hisham daripada bapanya, daripada Aisyah, bahawa sesungguhnya Nabi bermain dengan burung merpati. Abu Bakhtari ini dijawab dengan Khalifah Ar-Rashid. Bila Khalifah tanya, engkau alim, engkau ni ilmuwan yang ada hafal hadis, jadi aku tengah main burung ni, ada tak hadis yang kau hafal berkenaan dengan burung nak mengampu punya pasal? Ni mengampu ni. Usah kata macai tu ada zaman ni je kan? Zaman dulu ada dah kan?
Terus dia reka hadis. Kononnya dia dengar daripada Hisham. Dia terus sandarkan hadis ni kepada Hisham bin Urwah. Bukan calang-calang orang dia pergi letak hadis ni. Hisham bin Urwah ni ulama besar. Terus reka sanad. Daripada Hisham bin Urwah. Daripada ayahnya Urwah bin Zubair. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Terus sandar kat Aisyah. Sedangkan Aisyah tak pernah riwayat. Dia kata, Aisyah berkata, Nabi pernah main dengan burung merpati. Ni orang yang palsukan hadis ni, habuan dunia dapat lah. Habuan dunia dapat lah. Tapi habuan akhirat, dahsyat. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tunggulah tempatnya di neraka. Kita bukan nak nerakakan dia. Itu urusan, kembali urusannya kepada Allah. Kita tak kata dia confirm dalam neraka. Tak. Moga Allah ampunkan dia. Tapi dia telah buat satu kesilapan yang sangat besar. Bila mana dia reka hadis. Sejurus selepas Ar-Rashid mendengar hadis ini, beliau berkata, keluar kamu dari sini. Dia kata, keluar kamu dari sini. Kemudian dia berkata, sekiranya dia bukan lelaki Quraisy, sudah tentu aku akan asingkan. Mengasingkan dalam konteks beri hukuman kat dia. Dan tentu aku akan bagi hukuman kat dia. Tapi sebab dia Quraisy, tak boleh lepas. Khalifah zaman tu pun ada pilih kasih kat lah. Sebab apa? Sebab dia Quraisy. Dia kan Abbasiyah. Daripada keturunan Abdullah bin Abbas. So dia Quraisy. Sama-sama Quraisy boleh kautim lah. Kan? Ahmad Salim, mamak dengan mamak boleh kautim lah kan? Ada yang kata hadis yang tadi tu, yang pergi tambah, tidak ada pertandingan melainkan pada sekian-sekian tu, ada yang kata dia adalah riwayat ataupun rekaan Abu Bakhtari. Tengok, Abu Bakhtari berjumpa dengan Khalifah Al-Mahdi dan dia dapati Al-Mahdi sedang bermain dengan burung merpati. Lalu Abu Al-Bakhtari membaca hadis, tidak ada pertandingan melainkan pada khuf, ataupun pada nasl, ataupun pada hafir, ataupun pada janah. Tidak ada pertandingan yang afdal melainkan pada lumba unta, memanah, ataupun kuda, ataupun burung. Yang burung tu dia tambah. Ini sebahagian ulama kata. Ada yang kata bukan Abu Bakhtari yang reka. Abu Bakhtari ini dia dengan Khalifah Ar-Rashid tadi. Yang pergi tambah depan Al-Mahdi ini bukan Abu Bakhtari. Tapi ada seorang lagi ulama yang saya sebut nama dia tadi, Riyas ibn Ibrahim. Riyas ibn Ibrahim yang reka hadis tu. So maksudnya ada dua versi. Ada yang kata Abu Bakhtari yang reka, ada yang kata Riyas bin Ibrahim. Tak mustahil dua-dua ni pakat. Tak mustahil sebab kedua-duanya pembohong kan. Maka ketika Abu Bakhtari keluar, Al-Mahdi berkata, aku bersaksi bahawa tengkukmu adalah tengkuk seorang berdusta atas nama Nabi. Apa maksudnya? Dia kata, asyhadu ala anna qafaka qafak kadzab. Dia kata, aku menyaksikan bahawasanya tengkuk engkau pun tengkuk pendusta. Maksud kalau aku tak tengok muka engkau, aku tengok daripada belakang, muka tahu dah kau bohong. Ni tengkuk pembohong ni. Tak payah tengok muka. Kita tengok daripada belakang lah. Biasa kita nak tahu orang tu bohong ke tak. Nak tengok muka pembohong, kena tengok muka. Tengok belakang mana nak nampak, mana nak tahu dia pembohong ke tak. Tak, punya pembohong dia tu sampai tengok belakang pun tahu dah pembohong. Itu memang bahasa kira tahap dewa punya lah. Dia punya deep komen yang paling win sekali kan. Semenjak kejadian tersebut, Khalifah Al-Mahdi tidak lagi bermain dengan burung merpati kerana ia menjadi sebab pendustaan berlaku ke atas Nabi. Bahkan dalam riwayat menyebut Al-Mahdi arahkan supaya burung merpati dia tu disembelih. Kerana dia adalah penyebab hadis palsu berlaku. Dan dia denda Riyas bin Ibrahim dengan 10,000 dirham. Ada yang kata 10,000 dirham. Denda. Tapi penulis-penulis moden bila dia menulis tentang hadis palsu ni, dia kata sebenarnya kena bagi hukuman yang lebih berat pada tu. Kan? Sebab reka hadis ni besar. Reka hadis ni besar. Tapi zaman tu khalifah pun tak ambil serius benda ni, maka sebab tu hadis palsu berleluasa. Berleluasa. Baik, wallahu a'lam.
Ada soalan? Biasa ada tulis. Okey. Isteri saya diminta bertukar bekerja di sekolah Katolik yang ada gereja di dalamnya. Minta pandangan Ustaz. Apa ni? Jika di surau yang berada... Apa ni? Solat ada surau di situ? Ada surau? Masih ada surau lah. Baik. Tuan-tuan, kalau kita diminta untuk mengajar di sekolah yang ada, macam sekolah missionary lah, sekolah macam sekolah-sekolah Saint Mary ke, Saint Michael ke, wallahu a'lam, saya berpandangan perlu ada orang Islam yang baik agamanya untuk mengajar agama di situ. Kalau tak, nanti siapa nak mengajar? Kan? Sebab orang Islam tetap hantar nak ke situ juga. So kita kena didik mereka ini supaya sensitif dengan tanda-tanda yang macam tu. Supaya mereka biar rasalah benda tu sensitif lah, supaya dia orang ni tak, dia orang pegang dengan agama dia orang. Adapun kita tak payahlah pergi hormat ke apa kat gereja tu ataupun dekat salib tu, tak payahlah. Kita mengajar macam biasalah. Tapi saya tak pasti masih ada masih ada lambang. Mesti ada lambang. Kena ada orang yang mengajar agama. Kalau tak, anak orang Islam di situ siapa nak ajar agamanya? Wallahu a'lam. Adakah hukum muwafiq diterima oleh jumhur? Apa ni? Muwafiq. Makan dan minum berdiri, adakah boleh pada keadaan? Ya. Memang afdal, tidak dinafikan afdalnya makan dan minum ni kena duduk lah. Bahkan ada hadis dalam riwayat Muslim, Nabi kata, man syariba qa'iman falyastaqi' atau kama qala. Siapa yang minum diri, hendaklah dia muntahkan balik. So Nabi serius dalam bab minum dengan makan ni, duduk. Tapi ada riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata, kunna fi zamanin Nabi SAW na'kul wa nashrab wa nahnu qiyam. Kami berada di zaman Nabi SAW, dalam kami makan dan kami minum dalam keadaan kami berdiri. Maka ulama meletakkan pandangan mereka, makan dan minum ni kalau tidak ada keperluan untuk berdiri, duduk lah. Tapi kalau ada keperluan untuk berdiri, hadis Ibnu Umar tu dikatakan oleh sebahagian ulama dia waktu perang, so berdirilah. Kebetulan pula Arab masa tu makan tamar lah. So dia berdiri lah. Boleh minum diri, boleh makan berdiri sebab dia perang. Kalau tak ada keperluan untuk berdiri, duduk. Tapi bila ada sangat keperluan untuk berdiri, dirilah. Tapi taklah afdal. Nabi SAW minum berdiri waktu minum air Zam-Zam, waktu dia buat haji. Pasal apa Nabi minum berdiri? Walaupun biasanya Nabi minum duduk. Kerana ada keperluan. Orang buat haji kan orang duk kerumun. Tambah pula Nabi baru menguasai kota Mekah pada masa tu. Semua orang nak tengok dia macam mana dia nak buat haji. Ada yang terlalu seronok kerana Nabi datang buat haji. So Nabi dikerumun oleh manusia. Kalau duduk bahaya untuk dia. Mungkin orang akan sepak dia, orang tak nampak akan langgar dia. So berdiri. Tapi asasnya kalau boleh duduk, duduk. Zakat emas dan perak di zaman sahabat. Sebenarnya zaman sahabat ni kurang mereka dapat emas dan perak. Sebab tu zakat fitrah dibayar menggunakan tamar. Nabi suruh bayar pakai tamar dan juga gandum kan. Sebab duit pada masa tu susah. Duit ni datang daripada negara luar. Daripada Rom dan Parsi. Daripada Rom datangnya emas, daripada Parsi datangnya perak. Negara Islam tak cetak duit pada masa tu. Sehinggalah pada zaman Omar, baru dia mula nak cetak duit. Itu pun bukan pakai emas dan perak. Sebab hasil emas dan perak tak ada kat negara Arab. Pada masa tu Omar nak buat duit pakai kulit unta. Sehingga kan menteri dia tak setuju. Dia kata kalau macam tu habis unta mati. Semua orang ambil kulit dia. Tapi Omar tak jadi buat. Cumanya kalau ada zakat emas dan perak itu perlu dibayar 2.5% lah daripada simpanan.
Minta nasihat ustaz cara untuk dakwah ibu bapa yang belum Islam. Tuan-tuan, dakwah ni dia memakan masa yang lama, panjang. Dan keputusannya, hasilnya bukan di tangan kita. Apa yang boleh kita buat ialah kita menjelaskan keindahan Islam kepada orang yang bukan Islam. Jelaskan keindahan Islam. Dan banyakkan bertanya kepada orang yang pernah tak jadi Islam. Macam mana caranya? Orang yang pernah tak jadi Islam ni, jelaskan pada dia. Macam mana awak dakwah dulu? Macam mana awak boleh masuk Islam dulu? Kita sebut benda yang sama kepada mak ayah kita yang belum Islam, supaya dia pun terdetik nak masuk Islam. Contohnya macam kita ada sahabat-sahabat kita yang asal bukan Islam. Macam saudara kita, Firdaus Wong. Dia asalnya bukan Islam, kemudian dia masuk Islam. Macam Ustaz Hussein Yi. Tanya dia, Ustaz dulu macam mana boleh tergerak hati nak masuk Islam? Macam saya ada sahabat, Ustaz Farid Ravi kan. Saya tanya dia, apa sebab Ustaz tergerak nak masuk Islam? Dia kata, saya dengar kisah Nabi Ibrahim. So kita boleh bawa kisah Nabi Ibrahim, iaitu macam mana dia pecahkan berhala-berhala tu. Tapi dengan cara konotasi yang lembut lah. Cumanya, di Malaysia ni, kadang-kadang teguran tu dianggap sebagai biadab. Walaupun kita tegur tu dengan cara yang bagus. Jadi, untuk mengurangkan tuduhan biadab tu, seeloknya sebelum nak tegur, puji dulu. Puji kesungguhan dia dulu. Puji kebaikan dia dulu. Kemudian baru kita kata, Mak, saya ni, ini contohlah, saya ni dah masuk Islam. Dan saya pun lepas masuk Islam ni banyak benda-benda yang sepatutnya saya buat, tapi saya tak buat. Jadi saya tak berapa rapat dengan mak dengan ayah. Saya bimbang, kalau kita di akhirat nanti kita tak dapat sama juga. Janganlah kata, saya bimbang nanti mak masuk neraka. Tak payah lu. Kata tak, saya bimbang kita tak dapat bersama di akhirat nanti. Mungkin mak di tempat yang lain, saya di tempat yang lain. Paling tidak kalau mak ikut agama saya, kita boleh duduk sama dalam tempat yang sama. So dia tu ada sentimental value sikit, kan? Macam tu lah. Sekiranya mendengar azan, perlukah kita terus menyahut seruan tersebut dengan berjemaah di masjid ataupun ada keluasan bagi yang tidak sempat? Kalau ada keperluan. Kalau untuk solat Jumaat, yang wajib solat Jumaat kena pergi. Azan yang kedua je, haram dah jual beli. Tapi kalau azan selain daripada Jumaat, afdal pergi. Tapi kalau ada keperluan yang sangat mustahak, boleh untuk dilewatkan. Maksudnya kalau kita nak pergi azan ni, tengok-tengok ada orang lemah dekat sungai. Sorry afdal pergi jawab dulu. Awak tunggu kejap. Jangan lemah banyak-banyak, lemah sikit je. Tak adalah, bolehlah pergi tolong dia dulu. Boleh. Tapi kalau solat Jumaat, kalau solat Jumaat pun sama jugalah. Solat Jumaat tak boleh boleh ditangguh bila ada nak bantu orang yang lemas. Afdalnya terus pergi. Afdalnya terus pergi. Golongan salaf, mereka sangat ambil berat pasal benda ni lah. Bagaimana tentang tadlis Sufyanain? Tadlis Sufyanain. Ini hebat orang tanya ni. Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah dan Sufyan As-Sawri. Itulah Sufyanain. Dia ada Hammadain. Hammad Ibn Salamah dan Hammad Ibn Zaid. Ada dua. Hammadain, dua orang Hammad. Hammad bin Salamah dengan Hammad bin Zaid. Sufyanain, dua Sufyan. Sufyan As-Sawri dan Sufyan Ibn Uyainah. Satu orang Iraq, Sufyan As-Sawri. Satu lagi orang Mekah. Tapi dia berasal daripada Iraq juga. Cuma dia duduk di Mekah, Sufyan bin Uyainah. Dia duduk Hijaz, Sufyan bin Uyainah. Kedua-duanya dicop oleh sebahagian ulama hadis kemudian sebagai mudallis. Mudallis ini ialah orang yang meriwayatkan daripada orang sezaman dengan dia, tapi tidak mendengar daripada dia. Tidak, sesuatu yang dia tak dengar daripada orang tu. Cumanya, tadlis Sufyan As-Sawri dengan Sufyan bin Uyainah ni diterima oleh para ulama walaupun dia tak menyebut dia dengar.
Kerana apa? Kerana Sufyan As-Sauri dia melakukan tadlis, tetapi tadlis dia sangat sikit sehingga tidak memberi kesan kepada riwayat dia. Adapun Sufyan ibn Uyainah, seperti mana yang disebut oleh Ibn Hibban, Sufyan ibn Uyainah melakukan tadlis, tapi dia tak melakukan tadlis melainkan dia tak sembunyikan perawi, melainkan perawi itu mesti siqah, baru boleh dia sembunyikan. Maka kalau dia sembunyikan pun tak ada masalah, sebab perawi itu siqah. Ini bagi orang yang faham je lah. Bagi yang tak faham susah, nanti kena masuk kursus yang Abu Talha buat, asas ilmu hadis. Hukum main catur, ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh, ada yang kata haram. Saya berpegang kepada makruh lah. Ada yang kata harus selagi mana tidak abaikan, tidak abaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Tapi sebenarnya main catur ni dia buang masa, bagi saya lah. Jadi saya setuju dengan pendapat yang kata makruh, buang masa banyak. Daripada main catur 3 jam duk mikir, baik pergi baca kitab. Oh, saya memikirkan strategi. Tak ada pasal. Strategi apa yang kau nak pakai? Bukan boleh tunggang pun kuda tu. Kau main catur lama-lama, agama juga yang kau tunggang, kan? Apakah wujud hadis sahih tentang kelebihan warna? Ya, warna putih. Itu disukai oleh Nabi SAW. Benarkah Allah dan Rasul menyukai nombor ganjil? Ya. Dalam hadis Bukhari, innallaha witrun yuhibbul witir. Allah Ta'ala ganjil, dia suka kepada perkara yang ganjil. Wallahu a'lam. Ya. Ya, memang ada beberapa pandangan dalam isu tu. Ada yang kata bayar fidyah saja. Dia sebenarnya khilaf ni disebabkan oleh perempuan yang bersalin ni. Ulama tengok dia ni macam orang sakit ke ataupun macam orang tua. Kalau orang tua yang tua sangat, dia kan kena bayar fidyah aja. Kan? Orang tua saja, dia memang tua sungguh, dah tak boleh nak puasa dah. So dia kena bayar fidyah saja kan. Kalau orang yang sakit, yang ada harapan sembuh, dia tak boleh bayar fidyah, dia kena ganti. Man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit dan bermusafir, hendaklah diganti pada hari yang lain. Okey. Maka ada macam Syekh Al-Qaradawi kalau tak silap, dia riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan bayar fidyah saja. Sebab dia kata orang yang bersalin, orang yang mengandung waktu puasa ni, yang bersalin ni, dia macam orang tua. Sebab apa? Sebab kalau dia nak ganti, tahun depan dia mengandung lagi, dia menyusu pula. Lepas tu dia mengandung ni, lepas tu dia menyusu lagi. So dia ada banyak, dia jadi macam orang tua. So dia kata bayar fidyah cukup. Ada yang kata tak, sampai bila dia nak bersalin? Ada tahun-tahun yang dia tak bersalin pun, yang dia tak mengandung pun, maka dia kena qada. Saya berkecenderungan qada. Tapi benda ni khilaf lah. Khilaf di kalangan para fuqaha. Nak selamatnya qada. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.